Boleh solat macam biasa. Makcik boleh buat macam sebelum makcik sakit. Assalamualaikum. Jamaah makcik Alhamdulillah Abdullah. Umur 66 tahun. Makcik cuma lututnya lah. Masuk setahun lebih dah lah. Mula-mula makcik memang tak tahu. Masa tengah solat lah dia meletup tu. Terlepas dia meletup tu, baru makcik tahu rasa macam mana sakit lutut tu. Memang tak boleh nak bergerak. Start pada situlah. Memang tak boleh nak berjalan banyak. Nak duduk antara dua sujud pun tak boleh nak duduk betul kan. Kena ni jugalah pasal nak melipat tu. Kena tekan belah kiri tu. Sikit tak boleh ni. Buatlah juga pelan-pelan. Tak ada tersekat lah pergerakan. Gagak lah bergerak. Jika masa dah tak upaya sangat tu matilah. Kalau makcik berjalan banyak. Kalau makcik duduk mangkit ni. Kerana dia kerah habis ni satu ni. Dari atas ke bawah ni. Kadang dia naik ke pinggang. Nak cuba tu anak lah dia kata mak cuba mak tengok dengan ubat tu lah ni kata dia mak cuba tengok kata seronok nak cuba lah mungkin dengan izin Allah masih boleh ni sembuhkan ni masa kurang banyak lah juga ni kan boleh panas kan dia kuih panas dia sejukan dia kuat lah pertama kali kita pakai tu tak berapa ni lagi kan masuk dua kali pakai tu barulah ada rasa kurang kira macam makcik boleh lipat kaki makcik boleh buat macam sebelum makcik sakit boleh solat macam biasa jaranglah sakit dah kalau kita bergerak pun dah sakit dah kan ni kawan mana tahan lah 2 minggu dia tak rasa lah ni. Kalau nak berjalan jauh sikit pun boleh sekejap dah tak rasa lah sangat lah boleh lah buat kerja yang sikit Alhamdulillah betul lah ni makcik jarang lah kalau dah tak sakit tak pakai kalau rasa sakit baru makcik pakai pada yang tak pernah cuba tu cubalah Dr. Jadi makcik dah cuba Alhamdulillah berkesan dengan izin Allah kalau kita redha apa yang Allah bagi Allah akan memudahkan segala-galanya usaha dan tiap